Hey! Apa khabar semua? Ini Abang Salim. Hari ini Abang Salim akan tunjukkan kaedah. Apa tu? Bukan main Pak Hassan kita. Jom kita tunjukkan cara semak bayar isi minyak dengan terminal MyCard. Kacang je. Oh, Yen dah sedia? Mula-mula, Pak Hassan semak pengesahan kad pengenalan dengan pembaca MyCard. Pak Hassan, memang begitu caranya. Pengesahan kelaikan dan baki budi 95 akan terpapar di terminal. Seterusnya, beritahu jururuang kaunter untuk pam yang mana dan amount minyak kita nak isi. Pam 3, RM50. Untunglah Pak Hassan, minyak kuning dah jadi RM1.99 seliter. Oh, lepas dah keluar kod, jururuang akan imbas. Lepas tu, bayarlah. Dah selesai semua, boleh terus isi minyak. Mudah kan? Lepas ni, ingat je. Semak, bayar, isi minyak. Jangan lupa semak kelayakan dan baki budi 95 di portal Budi Madani. Info lanjut layari portal Budi Madani. Hati-hati, Pak Hassan.